Jadi kita ni mau kaya bukan untuk kita. Kita makan sehari berapa pinggan pun sudah sakit perut, kan? Kan masa tengah lapar tu order rasa macam 4 jenis menu lah kita mau makan. Tapi sudah habis makan sepinggan, oh tak larat sudah. Full sampai sini kan. Masa tu semua makanan paling sedap pun rasa dah sedap. Kita mau tidur kat Sultan dekat Brunei, istana dia ada lebih 1,000 bilik. Bolehkah satu malam tu boleh split dia punya room tu, tidur sini ataupun jasad? Boleh? Tak boleh, satu bilik boleh tidur. Kan? Kereta saya dekat Brunei kan kaya-kaya kan. Saudara bapa saya, rumah dia ada lebih 20 biji kereta. Bukan 20. Buat apa? Jadi kalau kereta banyak-banyak ni tambah lagi satu pekerja. Kena buat apa? Tolong startkan enjin. Sultan Brunei dia ada pekerja yang tukang start enjin tau. Dia punya kereta, cuba Google nanti berapa kereta Sultan ada. Bukan dekat 2-3 Mercedes 700 gitu. Ferrari 56. Serius ni. Dan dia memang akan ada orang yang akan hidupkan enjin kereta-kereta dia. Kalau nak rosaklah kereta tu, jadi kerja pula kan. Kaya pun susah. So kita kaya bukan untuk tu tuan-tuan. Sebab hidup kita sekejap je. Paling lama 100 tahun. Lepas tu pergi sana. Dekat sana tu baru hidup best. Makan tak payah kenyang, kita tak payah penat. Sampai kan ada orang mau sujud, jangan sujud. Sini bukan tempat beribadah sudah. Oh, best kan? Tapi kita penat-penat lah dekat dunia ni.